Kalau kaki banyak angin, master akan urut macam ini. Mari tengok. Dalaman ini ada satu barisan. Tengah-tengah sini satu barisan. Dan dekat luaran sini ada satu barisan. Kalau master nak urut dekat dalaman sini, saya akan bengkokkan kaki dia dan kita urut dekat dalaman sini. Kita boleh sapu minyak dan kita urut. Kita urut. Selepas kita urut dekat peha sini, pelan-pelan kita sampai ke peha. Selepas urut peha dan kita tegakkan kaki dia dan kita urut atas tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini kita boleh gunakan kita punya tangan urut macam ni. Selepas urut satu baris sini, ngam-ngam sampai sini ya. Ini lutut lah. Ini lutut. 4 jari, tepi-tepi sini ada satu point. Nama dia Cusandi. Dekat sini kita mau urut betul-betul sampai dalaman. Sebab kalau sini dia sudah sumbat, kaki kita betul-betul boleh lenguh dan kebas. Selepas urut satu barisan sini, kita pergi ke tepi urat sini. Mari tengok sini ya. Tepi urat sini, kita boleh urut dengan jari, tetapi sini bahagian dia sensitif. Ada orang dia rasa geri, ada orang dia rasa lenguh. Ini lutut ngam-ngam 4 jari juga. Sini ada satu point dalam 3 inci. Ini kalau you urut betul-betul you lenguh. Oh, ini tempat. Okey, lepas urut kita turun sampai ke bawah. Urat sciatica nerve sini. Selepas urut, pesakit punya kebas-kebas kaki dengan lenguh-lenguh kaki sudah kurang. Selain angin jahat di kaki, ada juga angin jahat di badan. Kalau angin jahat di badan boleh menyebabkan masalah lain pula. Kalau nak tahu cara untuk urut, untuk buang angin jahat dalam badan, boleh komen nak dulu. Nanti master tunjukkan cara urut seterusnya.